Assalamualaikum, hai, bersama aku Momin Dao. Hari ni aku nak bercerita pasal stay tune. First, apa itu stay tune? Stay tune ni ialah satu function yang mana korang bila on je, dia akan auto tunekan kau punya fuel. Fuelnya spark tak tune. Kalau biasa dekat luar sana orang panggil dia auto tune lah. Tapi untuk dalam Tune Boss kita panggil dia stay tune. Function ni hanya ada pada stage 2 dan 3. Stage 1 tak ada. Dalam video ni aku akan ajar cara penggunaan app. Okay, first kali kita pergi ke app. Okay, dekat app ni dia ada cara-cara setting yang perlu kau orang tahu. So, bila kita masuk ke dalam stay tune punya function, korang akan nampak dekat atas ini dia ada mode. Okay, sekarang ni mode off lah. So, bila kau nak onkan stay tune ni, dia ada dua mode stay tune. Okay, first mode stay tune dia ialah on right. Okay, mode yang kedua ialah on no right. Okay, so dekat yang array sini ialah indicator. Maksudnya bila kau on right, okay, dia ada tick dekat sini. On no right, dia untick di sini. Jadi bermakna di sini hanya paparan sahaja. Okay, so dekat sini yang hujung ni ialah reset to default. Okay, contoh kalau korang dah ubah dia punya setting ni semua dan kau tak tahu default dia macam mana, kau tekan je reset to default. On right. On right ni ialah satu preset yang mana apabila kita on sahaja, dia akan ubah kita punya current table. Bermakna sebelum ni kita dah tune dan dah ada value yang kita tuning tu. So bila kita on right, dia akan ubah. Value tu akan berubah mengikut AFR target kita. Okey, preset yang kedua iaitu on no right. Okey, on no right ni apabila kita onkan sahaja, kita dah ada table tuning. Maksudnya di table tuning kita tu dah ada value. Jadi bila kita on right ni, value tu tak akan berubah. Okey, tapi isu akan cuba ikut AFR target kita. Masa bila kau nak pakai on right dan masa bila kau nak pakai on no right. Okey, dia ada dua situasi. Situasi yang pertama, engkau nak dia ubah kau punya table mapping. Maksudnya engkau nak dia kekal lah. Tuning table tu disimpan kat dalam isu kau on right. Okey, bila kau dah tune dah apa semua, tapi kau nak dia berubah time tu saja, tak nak kacau table tuning yang sedia asal, kau hanya on no right. Contoh, apabila kau race hujan, okey, kau sediakan AFR target yang kau nak sewaktu hujan, jadi kau on no right. Dia akan berubah time waktu hujan tu saja. Dia tak akan kacau kau punya table yang sedia ada. Parameter yang pertama iaitu fuel max add. Kalau preset dia dekat sini 40. Okey, kenapa kita letak 40? Sebab dia dalam keadaan nombor yang safety. Okey, contoh, ini AFR 13, ini AFR 15. Jadi dia akan tambah AFR kita sebanyak 40% untuk pergi ke 13. Okey, kalau masih tak sampai 13, boleh naikkan persen dia supaya AFR tu menghampiri ke 13. Fuel max subtract. Okey, fuel max subtract ini ialah function dia untuk menolak minyak tu. Okey, secara default ni kita letak dekat sini ialah 15. Situasinya ialah kita pada AFR 10. Okey, target kita AFR 13. Dia akan kurangkan table kita sebanyak 15% untuk menghampiri ke AFR 13. Jikalau nombor 15 ni tak cukup ataupun AFR tu tidak menghampiri ke 13, kita boleh besarkan fuel subtract ni. Kenapa kita sediakan fuel max dan subtract ni? Ini ialah sempadan untuk AFR itu bekerja. Sebagai contoh, motor tu dah berada di AFR yang tepat. Tapi AFR sensor tu rosak. So ECU dapat bacaan yang tidak betul. Bila AFR sensor tu rosak, so ECU akan dapat bacaan yang salah. Dengan bacaan yang salah tu, ECU cuba untuk adjust bagi ikut AFR target. Okey. Dalam secara tak sedar,
isu tu dah mengubah minyak tu ke AFR yang lagi lean ataupun rich sampai membuatkan motor rosak. Katakanlah dua nombor ni korang set 100%. Confirm motor kau akan rosak kalau AFR tu rosak. Max RPM dan minimum RPM. Max RPM 20,000, minimum RPM 1,000. Antara 1,000 dan 20,000 RPM ni, stay tune ni akan bekerja. Parameter seterusnya, max load TPS dan minimum load TPS. Preset yang kita orang dah readykan ni kena apabila korang on stay tune. Jikalau nak ubah apa-apa, korang kena turunkan sahaja minimum load TPS. Jikalau korang nak idle, korang berubah mengikut AFR target. Parameter seterusnya, start delay. Start delay di sini kita letak dia ialah 70 second. Dari mana 70 second tu dikira? Dari korang first crank. Apabila motor tu dah hidup, 70 second daripada situ, stay tune ni akan function. Nak awal kan? Boleh. Kau hanya kurangkan nombor ini, pergi ke 3 second. Logik 3 second lah. Mana ada orang tu start nak on stay tune. At least idle stable, 3 second lepas tu baru stay tune aktif. Parameter yang terakhir iaitu max engine temperature dan minimum engine temperature. Preset yang ni pun kita dah readykan dia sesuai untuk korang on stay tune. Kalau kau nak on dia pada temperature yang lebih awal, cuma korang rendahkan saja minimum engine temperature. Tapi tak berapa bagus sebab pada temperature yang rendah, operating temperature untuk enjin tu sendiri tidak cukup sesuai untuk korang tune minyak. Motor ni dia ada minimum operating temperature. Jadi kalau korang on stay tune pada temperature yang lebih awal ataupun yang lebih rendah, tidak berapa bagus.